kita boleh start lah. Nampak macam sideways H1. Good ni tak tahulah dia buat apa. Saya nampak macam sideways H1 di mata saya. Kalau tak pecah bawah lah. Okay. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, di H4 boleh lah guys, sebelum kita nak masuk buat chart pattern ni, sebab sekarang ni dah jadi dah chart pattern ni. Sejiku pun ada sell tadi 85 pip terjun. Okay, on. Saya ada sell 2 kali tadi. Okay, ingat tak tadi saya cukup bagi tahu. So kita nampak, okay, first kali sebab equity semua saya rasa anda semua dah tahu dan dah jelas. Okay, so kita pergi terus structure boleh sebab kita nak catch up untuk cara entry dan nak tengok chart pattern. Sebab sekarang dia dah nampak chart pattern ni. Kalau saya buka macam ni, anda dah nampak dah. Betul tak? Okay, saya padam semua ni. Anda dah nampak chart pattern apa sekarang ni? Betul tak? Anda nampak tak? Nampak tak? Apa yang anda nampak chart pattern sekarang ni? So, kita nampak chart pattern. Ingat secakap sell kat resistance, buy kat support. Ingat secakap sell kat resistance, buy kat support. Malam ni saya rasa macam pending sikit. Double bottom. Hai, double bottom. Cuba tengok betul-betul. Nampak tak? Price membuat resistance yang pertama. Dan kita nampak di sini price membuat reaction dan rejection dan price tak berjaya untuk membuat new resistance. So bermaksud apa? Syarat untuk go ni untuk buat reversal chart pattern QM cell, dia mesti tak boleh close previous resistance. Bermaksud sebab kalau kita nak buy, belah kanan ni mesti kena current market price ni mesti kena tinggi. Betul tak? Sekarang ni kita nampak dia dah buat new low. Nampak tak? Low high, low. Nampak tak? Low high, low. Nampak tak? Candle H4 ni nampak tak? Saya buka H4 kat sekarang bagi anda tengok dan anda nampak. So, kita nampak dia buat QM cell. Nampak tak tu? Kan saya cukup pernah cakap, kalau anda tak pasti, anda kena buka line chart. Anda nampak dia buat apa ni? Pivot pertama, pivot yang kedua. Nampak? Resistance yang pertama, resistance yang kedua. So bermaksud current market price resistance yang kedua ni R2 ni dia tak berjaya untuk break R1. So bermaksud price membuat reverse daripada untuk membuat continuation. Apa benda ni? So bermaksud price turun ke bawah. Dia nak reverse. Kan daripada awal dia nak buat continuation naik ke atas. Okay. So kita tengok yang current market price. Current market price ni maksud seciko di sini. Okay. Yang belah kanan. Yang baru terjadi. Yang baru dibina. Okay. Sini. Nampak tak ni? R2 ni. Nampak tak dia membuat reaction dan rejection ni? So bermaksud di sini ada strong supply. Okay. Sebab kita tengok untuk H4 ni, saya bulatkan ini sangat kuat guys. Berapa kali dia cucuk ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak berjaya. 6 cucukan tak berjaya untuk mendebusi swap zone ni, SBR ni. Sangat kuat. Strong. Ni, sini. Nampak tak? Sejiko nak tanya
Nak guna Wanda atau apa pun boleh sebab MT5 tak sama candle. Saya pakai forecom.com. Dia tak pandai cucuk tu. Okay. So anda nampak bila kita tarik trend line macam saya Ciko cakap tadi, nampak tak? Kalau anda tarik daripada dalam sini kita nampak dia tak berjaya pun breakout. Oh gitu ya baca ada. Ya. Okay. Sebab kita kena pergi higher time frame dulu. Kita nak tahu, nak kenal pasti. So ini current market price tuan-tuan. R2 ni. Bukan R25 ya. R2 ni. Resisten kedua ni. Puncak bukit yang kedua ni tak berjaya untuk melepasi resisten yang sini. Kalau dia pecah atas ni, macam kelas pagi tadi saya bagi tahu, baru kita cari buy. Sebab atas dah bagi, ayah dah cakap dah. Ayah nak turun. So bila ayah cakap, ayah nak turun, anak, mak mesti kena turun. Nak bagi anda faham. Okay. So saya explain dulu tentang structure ni dulu. Dan lagi baru saya bagi tahu macam mana kita nak entry based on chart pattern. So ini untuk H4. So dan anda nampak tak kat sini? Ini sebatang bullish engulf ini adalah base. Ini base. H4. Okay, base H4 untuk sell. Okay, sebab gold ni bila dia nak junam, sama jugalah. Dia tak boleh terus junam ke bawah. Dia mesti buat new support ataupun buat new resistance untuk pecahkan support. Okay, dapat Okay, nampak tak? Base H4 ni adalah base untuk pecah ke bawah. Okay, dia tak boleh price, dia tak boleh macam ni tau. Gold ni dia tak boleh turun macam tu. Dia tak boleh sekaligus tu. Dia mesti buat sideways sikit, dia buat structure dulu. Okay, dia buat demand dulu. Lepas tu dia buat fake up dulu. Okay, so kalau kita tengok H1, anda nampak apa kat sini? Apa yang anda nampak? Satu, dua. Nampak tak rejection kuat kat sini? SBR H4 ni nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Ini okay. Resistance 1, resistance 2, resistance 3. Okay, nampak jelas yang saya bulat ni. So, apabila price tak berjaya untuk break up new resistance ataupun membuat new resistance ataupun saya lukis macam ni, okay, dia respect di kawasan SBR H4 strong ni, bermaksud price nak junam ke bawah. Nampak tak dia reject ni, dia bagi satu pin bar ni. Bermaksud ini adalah tanda reverse. Okay, kalau anda tengok satu candlestick ni, bullish ni, ada tengok tak? Anda tengok satu candlestick bullish ni. Dia membuat satu shadow ke atas. So bermaksud price berkemungkinan akan buat fake out. Dan benda tu terjadi. Nampak tak? Sebab kalau kita nak betul-betul candle tu bullish solid, dia kena meninggalkan rejection macam ni. Echo dia mesti kena bawah. Shooting star. Ya, betul. Abang Zaid. Tapi dia reject atas ni bermaksud price dalam keadaan rejection dan possible akan turun ke bawah. Okay, nampak kenapa gold ni pingpong dan tak nak pecah atas, tak nak pecah bawah. Kita tengok price membuat ranging di kawasan QML dan juga trendline sell H1. Okay, dalam movement macam ni agak risiko. Sebab apa? Bila dia touch saja resistance, trendline, bila dia nak reverse, memang dia reverse betul-betul. So, kalau kita ambil buy continuation, akan terkena fake out. Okay, dapat tak? Dapat tak tuan-tuan? Okay.
So, macam mana kita nak nampak ataupun kenal pasti? Okey. So, sekarang ni saya nampak untuk Go ni, dia nak cari, saya nampak lah daripada mata saya, dia nak cari base ini, 3005 ni. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab kalau kita tengok di sini, kena belajar cara baca chart dari Sir Chico ni. Boleh. Okey. So, anda tengok okey. Kalau anda tengok, di kawasan SBR H4 ni, nampak tak? Kita nampak rejection tau, tuan-tuan. Nampak tak? Rejection. Dia tak berjaya breakout. So, memang sangat kuat trend H4 ni. Okay. Dan kita nampak di time frame M30, price membuat new resistance. Nampak tak? Resistance yang kedua, saya besar sikit. Nampak tak R2 ni? Okay. Dan kita tengok R3 ni. Okay, kita tengok R3 ni, dia tak berjaya close candle, tuan-tuan. Nampak tak? Nampak tak dia reject ni? Saya zoom sikit. So, bila dia reject dan dia tak berjaya untuk breakout resistance yang sebelah, dia turun, bermaksud price akan junam ke bawah. So, bila price junam ke bawah, semua kawasan buyers yang ada di tengah ni memang dia akan jadi satu kawasan laluan liquidity. Belajar nak ambil sell ke buy. Okay. Dapat tak? Okay, saya explain tentang structure dulu supaya anda nampak jelas. Anda nampak jelas, oh rupanya macam ni. Kenapa dia sideways pada tadi ya? Kenapa dia tak nak pecah atas, tak nak pecah bawah? Okey, saya cerita. Okey, sebab dia dah buat significant resistance. Okey, significant resistance, dan kita nampak kat sini dia buat satu rally base drop. Rally base drop ni adalah QM cell untuk time frame M30. So, bila dah ada rejection di atas sini, nampak tak? Bila ada rejection di R3 sini, dan respect di kawasan SBR H4 strong ni, okey, bermaksud SBR strong ni akan push harga untuk turun bawah. Yes, memang dia tak terus turun, pecah. Dia akan sideways dululah. Dia akan manipulate buyer, siapa yang buy, lepas tu naik 20 pip, 30 pip, siapa tambah layer, pam, pecah bawah. Nampak? Okay. So, kalau saya buka based on M15, anda akan nampak sini dah breakout, tuan-tuan. Okay. Nampak tak? Nampak tak? So, sini actually boleh continuation sell. Tapi high risk lah. Okay, sebab sini dah tak ada apa dah. Sini dah kosong. So, target saya, price akan mencari order block time frame M30 di sini. Kenapa saya cakap macam tu? Ini sedikit tips untuk anda. Sebab ini adalah fresh demand untuk base M30. Sebab kita tengok di sini, nampak tak kat sini, dia dah wujudkan order block sell, order block supply. So, dia punya hukum alam base ni, order block M30, dia akan cari order block buy M30. So, OBS M30, dia akan mencari, besarnya. Dia akan mencari OBB M30. So, ini memang hukum dia. hukum karma chart ni. Sebab apa? Kalau kita tengok based on quarter, sama aja. Okay, based on quarter, daripada supply, sini supply akan mencari demand. Demand tak pecah, cari supply balik. Resistance tak pecah, macam tu je. Macam tu. Nampak tak? OBB adalah order block buy ataupun base yang fresh sini. Base. Okay, dan anda tengok di base ni ada
bullish engulf untuk time frame M30. Fresh beige ataupun bullish engulf. Nampak ah? Cuma kita nampak price masih lagi dalam keadaan sideways. Atas, turun, atas, turun, atas, turun. Okay. Salam sejuku darah rakan. Waalaikumsalam. Nampak ah? Okay. So, saya nak masuk bab macam mana nak entry ni. Boleh tak saya padam sikit-sikit ni? Boleh tak saya padam? Saya akan buang benda ni. Okay. Okay. So, sekarang ni kita tengok. Price dah buat new resistance, betul? Sini. Okay, R2, then R3, then R4 tak berjaya breakout. Maksudnya dia tak berjaya membuat new resistance. Dia buat new lower low. So, bermaksud price nak turun. Sekejap. Saya dah screenshot. Okay, boleh. Nak screenshot boleh. Tapi jangan risau. Kita ada siaran ulangan dalam YouTube. Tuan-tuan jangan risau. Okay, nampak tak? Nampak tak? Kalau saya tarik daripada trendline sini, dia buat satu movement yang mendatar. Macam tu. Nampak? Okay. Okay, 1, 2, 3. So, trendline H1 masih boleh tarik H1 buy. Sekejap saya tengok. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok daripada atas ni memang dia tak break. Tapi dia dah buat satu complete pattern. Tunggu movement saja untuk price push ke bawah. Okay, nampak tak? Dia dah buat QM sell ni. Nampak tak? Okay. Dan kalau di H1 ni, saya tarik di sini, apa yang anda nampak? Apa yang anda nampak? Semuanya kena belasah ya. Apa yang anda nampak? Kak cik kat sekolah yang makan orang semuanya tengok main. BO sell, ya. Cuma price ni dia dalam keadaan sideways. Dia belum betul-betul nak ikut dia punya trend lagi. Of course, bila dia dah breakout, go ni, bila dia dah breakout, dia pasti akan retest. So, bila retest tu, buy pun kita dapat, sell pun kita dapat. Cuma kita tak tahu bila masa yang dia akan fake out. Tapi, kalau kita tengok, bila dalam keadaan movement sell, price suka bagi fake out. Buy. Betul tak? Betul tak, guys? Okay. Kita cara untuk entry chart pattern. Okay. Sekarang ni, kita nampak price dah buat resistance yang kedua. So, bila price datang, okay, bila price membuat kenaikan, okay, bila price membuat kenaikan, naik, Rambut bang naik, jadi mixed naik. kalau kali ni. Patutnya layer sikit lah. Okay, so bila price membuat kenaikan, sampai di kawasan R3 ni, so untuk entry yang pertama adalah high risk. Walaupun boleh kita nak entry high risk. Ini saya nak buka hijab anda. High risk entry sell. Okay, ini high risk entry sell. Ya, saya buka file kita ngam, nampak tak? Okay, okay. So nampak tak? High risk entry sell. Yes. Walaupun high risk entry sell, anda entry, dia terus junam. Sekiranya anda sempat entry. Nampak? 40 pip. Betul ke betul? Okay. So, bila mana price membuat new support,
Nampak tak? Price membuat new support. Kalau kita tengok di M5 kat sini, dia buat rally base rally. Betul tak? Sini. Betul tak? Ini adalah fake up movement dan sementara sahaja untuk sampai kat sini. Okay, so base yang ada di sini, kalau kita buka di M15, okay, saya tandakan sini, kita tengok di M15, okay, anda akan nampak satu bullish, betul tak? So, bullish ni lah confirmation base untuk sell. Faham tak? Okay. Confirmation base sell. Sebab gold ni, bila dia nak tukar arah, dia mesti kena buat base. Dia mesti kena buat base. Bukan sahaja dia perlu breakout. Dia kena buat base, tuan-tuan. Okay? Jelas tak? Confirmation base. Maksudnya, dia mesti kena buat base tengah-tengah ni. Dan bila dia siapkan base, okay, sekiranya anda nak tunggu satu momentum candle yang pecah, so bila price retest, so anda boleh entry this level. Walaupun anda tak dapat atas sini, tak apa, no problem. Okay, nak tengok dia buat base mesti di M15. Okay, soalan yang bagus. Okay, go ni bila dia nak tukar arah, dia mesti kena buat order block. Ataupun dia mesti buat base. Order block. Order block. Okay, kalau ada di higher time frame lagi strong. Okay. Okay, lagi strong bermaksud sekiranya price membuat OBS time frame M5, OBS time frame M15, OBS time frame M30, dan kalau kata ada OBS time frame H1, so maka memang strong. So sekarang ni kalau kita tengok, sekarang kita tengok, ada tak M30? Ada. Betul tak? Betul tak, tuan-tuan? Betul Betul tak? So, kita buka H1. Okay, H1 kita tak nampak. Okay, kita buka H4. Okay, so, dan H4, nampak tak? Anda nampak kat sini? Nampak tak? Sini. Nampak tak? Ni, nampak tengah-tengah ni. Inside bar candle ataupun base yang telah dimatikan. So, bila dalam keadaan base di time frame H4, bermaksud kuatlah dia nak tukar arah. Okay, ini daripada pemerhatian seciko lah. Okay. Nampak tak? Base yang telah dimatikan, di breakout. Nak anda faham benda ni. Okay. Dan anda kena tahu, walaupun dia dah siapkan base H4, price dia boleh retest semula sampai kawasan atas ni. Sebab go ni bila dia dah pecah, dia mesti kena retest. Dia boleh sampai, OBS ni biasa di resisten kedua ke? Yes, betul. Dia di resisten kedua. Sebab dia akan buat fake out. Kali pertama, price breakout resistance. So, kita dah buy. Pump running. Okay, 40 pip, 5 pip. Lepas tu, bila mana price tak berjaya buat new resistance kali kedua, price breakout support dan terus junal. Okay. So, pace ni yang akan membuatkan chart pattern tu menjadi satu complete pattern. Sebab kalau dia tak ada pattern, dia tak solid. Ada tak yang tak ada pattern? Tak ada. Nampak? Sini pun sama. Nampak?
and 15. Rally, base, drop. Dia mesti kena buat base. Sebab tanda dia nak tukar arah. Dapat tak? Ada soalan tak? Sebab benda ni anda kena terang dan anda kena jelas. Okay. Cara untuk entry macam Sejiko cakap. Okay. Sekiranya anda dah entry high risk kat sini dan anda nak tunggu. Sejiko cakap nak tunggu ada base sell lah. Okay. Memang sometimes kita tak dapat pucuk. Betul tak? Walaupun kita tak dapat pucuk, tak apa, is okay. Nampak tak? Walaupun kita tak entry kat atas sini, tapi kita entry kat sini. So, bila mana price dah breakout, dah pecahkan support, okay, priority test, so kat sini kita jadikan zone. Sebab apa? Kalau kita tengok di time frame M15, dia dah buat satu base, betul tak, tuan-tuan? So, kita entry kat sini. Kita nak selamat lah, kita tak nak floating banyak-banyak. Sebab biasanya price bila dia buat base, dia retest saja memang dia tak pergi sampai atas. Dia touch saja, pump. Terus terjun, tuan-tuan. Okay, ini cara yang betul untuk anda nak entry chart pattern. Sekiranya anda memang pejuang USD yang fighter, anda dapat ke atas ni, okey lah. Ini entry confirmation. Confirmation, base dan juga BRE ataupun breakout retest entry. Test entry. Tak ada masalah guys. Kalau anda terlepas atas ni pucuk pun, anda entry kat sini tuan-tuan. Saya. Okay. Anda entry kat sini. Nampak tak anda dapat berapa pip ni? Anda entry kat sini, nampak? Berapa banyak anda dapat ni? Berapa pip ni? Almost 100 pip. Dapat tak? Sebab kita nak tunggu dia siapkan base tu. Kita nak confirmation base tu. Sebab bila price dah siapkan base, tanda dia confirm nak tukar arah. Tambah-tambah lagi, dah ada SOP, time frame M5, M15, M30, H1. Jelas tak? Jelas Dapat tak? So benda ni anda kena experience, kena cuba dan try. Sell confirmation 15 jelas untuk entry sell. Tapi keluar H4 base confirmation kurang jelas. Okay, kalau kata untuk H4, anda tak boleh simply entry sell low kat macam ni. Okay, sekurang-kurangnya anda kena cari trendline breakout dan kena cari base yang terdekat ataupun breakout base yang berada di sebelah kiri. Sebab bila dalam keadaan macam ni, kita nampak kat sini. Sini nampak? Pada awalnya sini. Sini pun boleh juga. Nampak tak? Kat sini ada order block. Kalau anda nak lagi yakin, anda cari. Ada tak base yang telah dimatikan yang anda nampak? Kita cari. Ada tak? Sini. Sini. Nampak tak? Nampak tak? Sini. Drop, base drop. Okay. So, drop, base drop. So, kalau kita tengok kat sini pun, ini adalah satu QM cell. Nampak tak? Walaupun tak sempurna sangat. Ini breakout base, tuan-tuan. So, ini breakout base dan juga confirmation trendline breakout. Cuma entry ni agak high risk sebab sometimes dia suka lajak. Tuan-tuan. Okay, dia suka lajak. Maksudnya bila dia datang, dia pergi kat trendline, lepas tu dia cari liquidity shadow atas-atas ni, kan, dah floating, lepas tu baru dia junam kau-kau. Macam tu. Entry ni memang high risk sebab kita tak boleh predict 100% kat mana dia nak pergi. Cuma yang kita tahu memang dia dah breakout trendline lah. Macam tu. Dapat? Entry breakout base. Base dan TLBO. Selalu kadang-kadang kita pakai handphone kan. Kita pening. Kenapa gold react kat sini ya? Sebab aku tengok kat sini kosong je.
Kan? Sebab kita pakai phone, kita tak nampak di sebelah kiri. Kan? Betul tak? Siapa setuju? Kita tak tengok. Aku tengok tak ada apa pun kat sini. M15 pun tak ada apa. Kosong je. Oh, mungkin dia respect kat Engulf sini kot. Tapi bila kita pakai PC, pakai tab, kita zoom ke kiri. Okay, rupanya ada hidden base breakout kat sini. Dapat kan? Dapat tak? Kadang-kadang kita pelik. Aduh. Selalu aku entry sell kat sini jalan. Tapi bila kali kedua aku entry sell kat sini, dia lajak pula. Kan? Dia lajak pergi sampai mana tuan-tuan? Oh, dia lajak sampai naik atas tu. So, betul saya ingat tadi green traffic tadi. Ya. Nampak tak? Goal ni selalu macam tu. Selalunya macam tu. Kalau fresh breakout, sometime dia boleh respect sini. Kalau dia dah pernah ambil, dia junam, lepas tu dia datang buat kali kedua, dia buat hal. Anda sell, dia pacak. Dia ambil sini, baru dia junam betul-betul. Macam tu pula. Tambah-tambah price tengah sideways macam sekarang. Siapa setuju? Okay. Ini cara untuk entry based on confirmation base dan chart pattern. Saya tunjuk tadi ni. Okay. Syarat untuk entry based on chart pattern ni, price mestilah new resistance, tidak boleh breakout previous resistance. Dia mesti kena buat new low. Sebab dia nak reverse tuan-tuan. Sebab kan belah kiri ni kan trend buy. So bila kita nak sell, kita tak naklah dia membuat kenaikan macam tu. Kita kena make sure dia close dalam keadaan rendah. Candle tu rendah daripada resistance yang sebelum. Okay, R4 ni kepala dia mesti rendah. Bumbung rumah dia mesti rendah daripada jiran sebelah. Macam tu nak bagi anda faham. Okay, baru kita yakin yang price ni memang nak turun. Okay, dapat Okay, current ni, ini adalah current. R4 ni current. Ataupun market semasa. Ataupun CMP. Okay, market semasa ataupun current market price ni, dia tidak boleh close melepasi previous resistance. Jikalau kita nak ambil sell. Macam mana pula tiba-tiba price pacak macam tu, kan? Lepas tu saya sell. Tapi dia junam pula. Itu adalah liquidity. Bermaksud sekiranya zone tu adalah intraday, memang zone dia tinggi-tinggi. Yes. Ceiling tak boleh melebihi atap. Betul. Alhamdulillah. Okay. Ini syarat kalau kita nak sell. Nampak? Kita nampak dia membuat satu pergerakan yang mendatar. Okay. Ini SOP yang pertama. Okay. Dan kedua, mestilah ada base di tengah-tengah. Dan bila ada base tengah-tengah, price retest tuan-tuan. Nampak tak price cucuk kat sini? Nampak tak price cucuk kat sini? Nampak tak price cucuk kat sini? Dan kita tengok price cucuk kat sini pun, anda tengok nampak tak? Sama juga, ada base kat sini. Breakout base. Nampak tak kat sini tuan-tuan? Nampak tak kat sini pun ada BO base. Breakout base. Nampak tak? So, bila dah breakout base ni, kita jadikan dah dia sebagai zone. Macam tu tuan-tuan. Nampak? Price sentuh saja tak cakap banyak. Pam. Naik kali kedua. Pam. Lalu tu terus terjun ke bawah. Okay. Dapat? Dapat untuk entry sell based on chart pattern. Inilah chart pattern. Okay. Ini chart pattern reversal. Dapat tak tuan-tuan?
Dapat tak? Okay. Nampak tak? Sini kita boleh pakai SOP dia. Price membuat significant resistance dan price membuat resistance yang mendatar. Dan yang kedua, price mestilah buat breakout base yang matikan base. Yang mematikan base di tengah tu. Yang mematikan bullish engulf. Senang. Yang mematikan sell membiru. Nampak guys? Yakob Perak, mantap. Dia terus entry tuan-tuan. Nampak tak guys? Saya tunjuk betul-betul running tuan-tuan. 43 pip. Sorry lah, saya tak sempat nak bagi tahu. Tapi saya dah tanda tu anda boleh take action lah. Sebab saya pun dah bagi tahu tadi. Okey, dapat tak? Dapat tak? Ini dah breakout trend line. Cuba komen. Berapa persen yang anda dapat 96 mata memandang? Cuba komen. 1 daripada 10, berapa tahap kefahaman anda semua yang anda faham tentang apa yang Seciko explain dan Seciko kongsikan kepada anda semua. Sebab untuk sell ni dia agak rumit. Sebab biasanya kita duk belajar buy. Tapi bila mana berlakunya trend sell, kita confuse. Betul tak? Setuju ke setuju? Kita confuse. Aku nampak break ni, nampak bullish engulf. Aku buy lah. Buy, lepas tu running lah 20-30 pip. Lepas tu kita hold. Bila hold, price junam. Nampak Nampak tak? Trendline breakout. Dalam live lagi saya bagi. Nampak tak? Ni, nampak ni. Entry breakout base TLBO dan TLBO kat sini. Price sambung kat sini, terus junam tuan-tuan. Okay. Trendline H1 dari 300 dan 344 belum break. Adakah masih ada harapan untuk buy bila touch? 301. Kalau ikutkan sini adalah key level yang boleh kita buy. Sebab sini dah consider sebagai clean traffic. Sini dah consider sebagai clean traffic. So bermaksud dia akan membuat satu laluan highway. Sebab bila dia nak buy, price mesti ada strong support di sebelah kiri untuk menyupport ataupun untuk menguatkan lagi demand tersebut. Macam tu. Dr. Muhammad Syahihan Mahfuz, boleh sell lagi ke? Kalau price sampai kat tempat tadi tu, boleh nak sell. 30 tadi. Mana tadi? Dan kita kena tahu 3021. Dan kita kena tahu sometimes, kadang-kadang price ni dia datang buat kali pertama. Okay, dia datang, okay, pump, the touch, pump junam 40 pip, 50 pip. Dan suddenly dia respect di kawasan base di sini. Okay, dia respect kawasan base macam ni. Lepas tu price membuat kenaikan. So bila membuat kenaikan, kita nampak apa tuan-tuan? Kita nampak price dah breakout trend line. Breakout trend line buy. Betul tak? So, bila kita sell buat kali kedua, anda sell buat kali kedua, apa yang berlaku? Price reject naik ke atas. Betul tak? Siapa yang pernah terkena macam tu? Siapa pernah terkena? Sebab order yang pertama tu dia dah tak valid untuk kita entry kali kedua. Macam tu.
Dan kalau betul Go ni dia nak junam, dia mesti kena pecah lagi, pecah support. Dia tak boleh buat macam ni. Dia tak boleh buat support macam ni. Dia kena buat macam ni. Dia kena break out macam ni. Dia break out ke bawah macam tu. Sebab bila dia buat macam ni, dia dah buat support. Dia dah buat buying structure. Okay, dia dah buat buying structure. Kalau kita buka base online chart pun kita nampak. Dia buat double bottom. Sell untuk kali pertama tadi untuk completekan structure dia. Ataupun untuk completekan base untuk continuation naik ke atas. Sebab tu kalau gold ni kadang-kadang dia tak ada reason pun. Kan? Kita dah sell patutnya junam-junam terus lah. Tapi kenapa dia respect kat sini? Lepas tu kita nak sell kali kedua, fly pula. Betul tak? Itulah gold. Kalau Kalaulah kita boleh baca dalam keadaan gold macam tu, saya rasa ramai dah kaya. Dah tahu dah movement dia. Kan? Dah tahu dah perang, dah masak dah. Aku ambil kali pertama, aku full margin je. Aku allocate risk kau-kau. Kali kedua aku dah tak sell dah. Sebab kadang-kadang kita sell kali pertama kita takut. Kan? Kita teragak-agak nak sell, tak mau nak sell. Tak apalah, biar dululah. Pam, terjun 60 pip, 70 pip. So bila price panjat balik, kita pun sell kali kedua. Macam sebelum ni lah. Bila kita sell kali kedua, dia dah breakout trend line. Kan? Bila ada breakout trend line, bermaksud price nak continuation, naik ke atas. Dan satu lagi, kalau kita tengok kat sini, price dah buat support ataupun buying punya structure. Sebab tu saya kalau untuk gold ni, saya jarang re-entry. Saya akan ambil fresh breakout sebab kita takut fake out. Okay? Kita takut price membuat fake out movement. Semua dah tidur ke pukul 11 ni? Ini adalah satu ilmu yang sangat powerful yang bila mana anda dapat, anda cuba apply dalam market dan beranikan buat keputusan. Okay? Segak lagi. Okay? Okay, benda ni penting guys. Serius benda ni. Sejiko pun habis beratus ribu untuk fahamkan struktur ni. Dan apa yang saya cerita ni, benda ni berlaku. Terkejut tak habis lagi. Kenapa terkejut? Belum saya nak guna M1. Asal semalam DK ada cakap, tu nanti. Sebab malam ni kita pergi topik macam mana kita nak entry based on chart pattern. Chart pattern tadilah. Okay. Yang pertama, boleh tak tolong tulis? Siapa yang faham, siapa yang take note, cuba tulis kat sini. Saya nak tengok berapa ramai yang faham apa yang saya terangkan. Boleh tak tolong tulis? Syarat untuk kita nak entry chart pattern, kalau faham, boleh tak tolong tulis? Apa SOP dia? Cuba tulis. Kalau anda boleh tulis balik, memang ada power. Ha. Baru je nak buat masuk. Faham, tapi kadang-kadang nak kontrol emosi susah, asyik nak tekan. Kalau nak tekan, boleh. Kalau nak tekan, boleh. Fresh breakout sahaja. Tak boleh ada kali kedua. Kali kedua, sometimes dia bagi, sometimes dia tak bagi. Itu problem dia. Okey. Saya pandai tengok je. Pertukaran gold akan buat base untuk pertukaran betul ke? Ya, betul Mi. Okey. Kali kedua turun ke? Ni tadi saya bagi tahu ni, kali kedua dia akan berlakunya fake out. Okey. Dia boleh berlakunya fake out. Sebab itu keberangkalian dalam gold ni tinggi. Okey. Banyak keberangkalian. Okey.
Okey, ada soalan tak? Saya dah tanda dah kat sini tadi ni. Nampak tak kotak biru ni? Breakout base ni. Kalau saya cakap tadi, anda boleh entry sekarang, memang semua pakai entry dah. Kan? Betul tak, guys? Tapi biasalah tengah khusyuk saya tengah explain benda yang sedang berlaku. Dia nak bagi 305 ni. Nak buang ke barangkalian. Dapat sell, mata. Nak buang ke barangkalian, nak pilih mana. Sebab dalam trading ni, kebarangkalian tu memang ada. Always ada. Cuma benda tu kita tak boleh kontrol. Dan kita kena fikir macam, kalau aku buy ni, macam mana dia junam. So, kita boleh allocatekan risk sahaja. Kalau kita buang keberangkalian ni, memang confirm. Aku buy kat sini, confirm jalan. Kalau confirm jalan, jackpot. Okay, confirm jalan, jackpot. Tapi, kalau sebaliknya, apa yang kita nak buat? Bani, saya keluar dulu. Maaf ya. Assalamualaikum. Boleh, Bani. Boleh. Alright. Ada order block resistance kedua. Tidak fresh breakout. Betul, Josh. Thank you, sir. Dapat cover sikit. Lagi 50 USD. Oh, mantap. Macam sekarang lah dia. Ya, betul. Sebab macam saya cakap ni. Ni dah kosong. Sini dah clean. Okay. Okay, clean traffic. So, barang boleh membuat satu movement penurunan. Respect zone, major trend line. Respect, tunggu retest dan trend line breakout. Ya. Mantap. Nasib TP floating masa trend line tadi kalau tak pisang. Nasib TP floating masa sampai trend line tadi kata. Oh, okey. Oh, awak buy tadi ya. Okey. Dapat lah. Okey, so kita tengok. Okey, so kalau anda nak entry, okey. Ini M1 lah. Okey. Kita boleh jadikan sini sebagai continuation untuk sell low. Tapi agak risky lah. Agak risk lah kalau anda sell low ni. Tapi boleh cuba. Sebab kita tengok dalam sekarang pun keadaan momentum pun masih lagi menurun. Tapi tak kena saya lagi biru je terus TP. Mantap, Josh. Okay. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab dia dah breakout trend line. Nampak tak? Dia dah breakout BO trend line untuk M1. Betul tak? Okay. So, sebab bila ayah atas ni, bila ayah kat atas ni, H4 ni, dia dah bagi direction aku nak turun. So, anak-anak pun dia mesti kena turun. Yes, memang kita boleh ambil retracement buy. Cuma sometimes go ni memang dia buat perangai. Kan? 30 pip pun kadang-kadang dia tak bagi. 15 pip lepas tu, pam, pecah. 15 pip, 20 pip, pam, breakout. Setuju tak? Okay. Itulah goal tu. Kadang-kadang kita nak ambil retrace je. Then, mula dia buat perangai. Nak naik 20 pip pun susah. Okay, ada soalan tak? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak? Sebab kalau kita tengok kat sini, ini support yang pertama, support yang kedua. Sell kali kedua dan sell kali pertama. Pertama. Sini, support.
Okay. 87 mata memandang. So dapat entry based on chart pattern dan continuation. So ngam-ngam pula masuk saya punya tajuk hari ni, chart pattern. Chart pattern ni pun dah kita nampak solid. Sir, kalau kita nak CL perlu tunggu candle close ke? Kadang-kadang bila CL candle tak close lagi. Ya, kadang-kadang ni sebab movement, contoh uh, bila dia breakout. Okay, dia breakout. Pam. Okay, kita buy kat sini. Okay, kita tunggu dia retest. Okay, dia retest. Sometimes gold ni dia retest. Kadang-kadang sampai atas. Kadang-kadang in the middle, dalam zone saja. Okay, macam sekarang contoh. Okay, contohlah anda buy. Floating. Betul tak? Lama floating sampai bawah kan, 30 pip. Kalau anda jaga MM, so price retest balik dalam zone, anda dah boleh clear dah. Okay, bergantung kepada situasi market tersebut. Kalau kata breakout yang memang ada momentum, memang dia close candle terus. Kalau market normal, bila dia break, dia akan retest. Macam sekarang. Okay. Untuk M5 punya continuation ni. Zone sell ni. Okay. Sebab kat sini kita tengok dia dah breakout. Okay. Ada tak? Ada soalan lagi tak? Saya rasa ini paling solid lah untuk anda cuba ulang kaji. Kenapa Go ni asyik membuat fake out buy? Inilah sebabnya. Sebab daripada atas ni price respect SBR support become resistant H4 yang strong. So bila ayah bagi tahu dia nak turun, anak-anak kena turun. Yes, sometimes anak tu tak dengar cakap. Running lah 30 pip, 40 pip. Buat kali pertama. So bila kali kedua kita buy, price akan pecah dan pecah dan pecah. Okay. 86 mata memandang. Okay tak? Dengar tak? Tu lah. Okay. Dapat tak? Jelas ke jelas? 85 mata memandang. So, bila anda dapat setup ni, bersyukur anda dah faham dan hijab anda telah dibuka. Sebelum ni, asyik follow signal. Sebelum ni, asyik follow signal. Orang sell, kita sell. Orang buy, kita buy. So, sekurang-kurangnya malam ni, terbuka sedikit minda dan dapat benda yang baru untuk anda gunakan dalam trading journal anda hari-hari. Okay, cuba untuk update, cuba untuk upgrade ilmu. Dan saya ucapkan tahniah, mana yang sanggup berkorban masa malam ni sejam bersama saya Ciko untuk dapatkan ilmu ni. Okay, terbuka sikit lebih besar hijab. Okay, nampak ni sel pertama, sel kedua. Yang bestnya dia breakout base. Bila BO base ni memang kau. Dan tambah pula betul-betul di bahagian trend line. Nampak ada base kat sini. Memang cun-cun Cina. Dia sampai kat base sini dan ada breakout trend line sini, memang tak cakap banyak. Okay, first touch tekan saja. Saya ada marking base di 3007, 304. Betul-betul ke bawah lagi. Boleh. Situ dah consider sebagai kawasan demand dah tu. Situ dah consider sebagai kawasan demand. Nampak? Sini. Nampak? Sini. M30. Fresh ni. Ini kalau tekan ni memang 40 pip, 50 pip confirm layang. Sebab fresh. So dia nak tunggu pun lambat lah. Tak tahu bila dia nak sampai. Baru faham sikit. Sebab kita nak entry sometimes. Entry kita ni dia terlajak sebab kita entry tempat yang salah. Kan? Memang kita nampak support. Support banyak je. Support ini. Cuma support kita tu tak strong.
ataupun tak ada base, tak ada bullish ataupun tak ada inside bar candle contoh. Ni inside bar candle lah. Nampak tak? Kalau ikutkan chart pattern, sini ada double bottom. Faham H4 sell cuma banyak sangat base in one untuk continuous send kena belajar. Ya, cuba belajar. Cuba belajar, cuba back test dan front test balik semula. Okay, so saya harap perkongsian saya malam ni memberi manfaat untuk anda semua. Okay, dan untuk malam ni kalau anda dapat just 8%, 9% pun consider banyak. Okay, sekurang-kurangnya ada pembaharuan. Okay, ada ilmu yang anda top up daripada asyik follow signal. Okay, petang tadi floating 250. Tu tak keluar lagi. Mana dapat juga 100. Alhamdulillah. Zul. Okay. Sebab benda ni anda semua kena praktis. Okay, kena praktis, kena buat dan kena berani yakinkan diri bila kita dah tanda. Okay, bila anda dah marking, kita dah belajar, tekan entry. Dan bila entry, janganlah entry yang bukan-bukan. Entry tempat yang kita dah belajar. Sebab yang di mana bila seciko guide di tempat yang saya tanda mesti ada reason yang kita dah analisa, confirm. Sebab tu bila saya tunjuk memang benda tu dah berlaku ataupun dalam fasa untuk berlaku. Okey, ada top up knowledge sir. Ya, rasi. Okey, so tahniah mana yang masuk. Saya doakan semoga anda semua dalam keadaan yang sihat, dipermudahkan segala urusan, dibukakan hijab trading. Sebab bila anda faham konsep ni, anda masuklah dalam instrumen apa sekalipun. Kripto, bursa, semua benda yang melibatkan chart, anda dah boleh analyze. Aku dah faham dah. Sebab aku dah belajar. Betul tak? So, sebab tu, untung bila anda berada di dalam trade education. Sebab saya sebagai mentor ataupun educator dan rakan-rakan yang baik, yang lain, kita bagi ilmu percuma untuk anda semua dan tinggal anda saja untuk adapt dan cuba backtest dan cuba ada sedikit kata apa additional kata apa usaha tambahan untuk anda buat backtest, tulis. Okay, sebab benda ni kalau kita belajar, kita hafal saja, benda ni dia tak lekat tuan-tuan. Okay, anda kena tulis. Barulah benda ni dia boleh meresap. Okay, so thank you so much guys untuk malam ni. Siapa yang masuk? Okay, sebelum tu boleh tak Seciko nak tengok api-api sikit untuk anda semua. Mana yang masuk, mana yang join. Okay, so mana yang stay ni, insyaAllah anda dapatlah keberkatan daripada apa yang saya ajarkan. Okay, sebab bila kita masuk dalam majlis ilmu, kita stay lah sampai habis. Okay, kalau kita keluar, umpama kalau kita masuk dalam majlis ilmu, okay, cikgu tu belum keluar lagi, anak murid dah keluar. So macam mana? So tak dapat ilmu tu. Dapat tapi ujung-ujung CP-CP. Okay, so thank you so much Josh. Thank you atas ilmunya. Halal ilmu. Ya, ilmu kena tarik balik. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, semoga bermanfaat. Okay, cuba buat penambahan baik. Target tahun 2025 ni sehari paling kurang 50 USD ataupun 100. Okay, cuba target untuk buat target yang baru untuk anda semua. Jangan selesa. Selalu top up, selalu beranikan diri untuk buat perubahan. Okay, so thank you so much guys. Hope to see you guys next time insyaAllah. Okay, saya doakan semua warga Trade Education kaya dan berjaya insyaAllah. Okay, Assalamualaikum.